Hari ni kita nak cerita pasal World Superbike Benetton Park dengan Toby Performance. Aku nerd rider yang sangat obses dengan racing motor. Minggu race di Benetton Park nampaknya ialah minggu untuk Ducati. Slot-slot hadapan dipenuhi oleh rider-rider Ducati, terutamanya Nicolo Bulega, Iker Lecuona. Selain daripada dua rider ni, tempat-tempat di belakang kedudukan podium ni selalunya dipenuhi oleh rider-rider Ducati juga. Terlampau banyak rider Ducati yang berpotensi. Contohnya Alvaro Bautista, Gary Montella, Sam Lowe, Terence McKenzie, dan banyaklah. Kedudukan teratas ni didominasi oleh Ducati V4R. Dekat sini kita boleh nampak potensi sebenar Terence McKenzie. Dengan Honda Mi dulu, dia langsung tak boleh belah. Tapi bila dapat jentera yang agak okey, walaupun bukan factory, kita tengok kedudukan dia dah boleh dah kacau sekurang-kurangnya pada kedudukan keempat, kelima ataupun sekurang-kurangnya di pertengahan pack, menunjukkan betapa jentera Mi Honda limitkan potensi dia yang sebenar. Sebenarnya BMW hadir di Benetton Park ni dengan harapan yang tinggi, sebab tahun lepas Toprak Razgatlioglu menang 3-3 race. Jadi diorang ada advantage dekat sini dengan jentera M1000 RR. Dan diorang datang pula dengan elemen aero yang baru dekat bahagian bawah ni, ala-ala downwash duct pada sebuah Ducati untuk hasilkan downforce masa corner. Jadi boleh tingkatkan sikit speed masa tengah-tengah corner. Dan memang betul keputusan diorang pun okey sikit bila Oliveira dapat kedudukan ketiga pada race 1. Tapi malangnya, Kelab Mani Bunga menanti mereka pada poin ni. Pada Super Pole race, Oliveira dan juga Petrucci dua-dua terlibat dalam kemalangan. Oliveira terpaksa retired terus dan Petrucci habiskan race, tapi kemudiannya pergi ke medical center dan dianggap tak fit untuk race 2 sebab hentakan kuat dekat bahagian pinggul. Sudahnya, pada race 2, kedua-dua biji BMW tak dapat race. Tapi tanpa kehadiran BMW pun, sebenarnya yang mencabar kedudukan Bulega dalam kedudukan pertama sebenarnya adalah teammate dia sendiri, Iker Lecuona. Datang baru dalam Ducati tapi dah nampak potensi dia. Sikit hari lagi je dia boleh menang. Tapi nasib macam tak menyebelahi dia dekat race kali ni, terkena penalti dan race 1 terpaksa kejar untuk kedudukan kedua. Bila dah sampai kedudukan kedua, Bulega masa tu dah jauh sangat. Jadi Nicolo Bulega tak boleh rasa selesa sangat sebab Iker Lecuona kita tengok sekarang ni progress dengan sangat cepat dan sikit hari lagi rasanya dia dah boleh sampai level potong kelajuan Nicolo Bulega. Kalau Nicolo Bulega tak hati-hati dan tak tingkatkan performance dia sendiri. Macam mana pun untuk poin ni, Bulega bolehlah tarik nafas lega sikit. Dia pun dah pecah rekod baru, menang berturut-turut lebih banyak daripada Toprak. Sekarang ni pada kedudukan 16 race berturut-turut menang. Honda kali ni race dengan Somkiat Chantra dan juga Yuki Kuni yang gantikan Jack Dixon yang masih lagi injured. Tapi kedudukan kedua-dua rider ni berada pada kedudukan yang bolehlah dikatakan corot. Padahal pada tahun lepas kita nampak CBR 1000 RRR ni berada pada kedudukan yang tinggi menjelang akhir musim. Nyaris-nyaris podium, tempat kelima dan tempat keenam. Tapi dipacu oleh Iker Lecuona yang sekarang ni kita tengok baik dengan Ducati dan juga David Vierge yang pindah ke Yamaha pada tahun ni. Tanpa dua rider yang berpotensi, kita tengok kedudukan Honda ni duduk dekat belakang. Inilah yang aku katakan, tak semestinya jentera yang laju cover semua benda. Rider pun memainkan peranan. Cuma sayangnya untuk Somkiat, dia ni bukannya biasa-biasa dekat motor tu. Okey juga. Tapi ambil masa yang terlampau lama untuk cuba adapt. Agak sayang kalau Somkiat tak dapat mix dalam kedudukan sekurang-kurangnya pertengahan ataupun lebih baik lagi sama macam tahun lepas. Kedudukan kelima, keenam macam tu. Sekurang-kurangnya tunjukkan ada orang Asia yang boleh berpotensi berada di celah-celah rider-rider daripada Europe. Dia baru je baik daripada kecederaan daripada race yang lepas. Jadi kita harap dia boleh adapt dengan lebih cepat lagi. Jadi itulah cerita pendek pasal World Superbike kali ni. Kita jumpa lagi dekat video yang seterusnya. Jangan lupa World Superbike boleh diikuti dengan apps Sport TV Now.